muamalat dan kaitannya dengan tasawuf. Dalam bab bermuamalat, dalam bab perniagaan pun ada disentuh bab tasawuf. Bila kita berniaga, janganlah terlalu tamak dalam mengawal untung. Dan Nabi SAW pun tak suka orang yang mengambil kesempatan, orang yang menipu dalam berniaga. Kalau kita pergi umrah, kalau kita perasan dekat kedai makan yang dekat dengan Safwa tu, besar-besar ditulis ayat Quran. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang dalam timbangan dan juga sukatan. Sebabnya di bawah tu ada yang berniaga kurma. Kut-kutlah dema ni berlaku curang dalam timbangan, maka inilah ayat yang menegah perkara tersebut. Pernah sekali tu, Nabi SAW pergi ke pasar. Yalah, pasar ni kadang-kadang orang letak rempah, dia letak rempah tu dalam keadaan macam berbukit kan. Nabi lalulah sebelah kedai tersebut. Nabi seluk tangannya dalam gandum tersebut. Sebelah atas nampak cantik je, nampak kering je. Bila Nabi SAW seluk tangannya, tiba-tiba, apa hal ni? Gandum basah. Rupanya, di dalam gandum tersebut ada gandum yang rosak. Dalam perjalanan kena air hujan. Rupanya nak bagi cover gandum yang rosak tersebut, peniaga tersebut menipu dengan meletakkan gandum yang elok di atas gandum yang buruk di bawah. Nabi SAW berkata, Man ghassa falaysa min. Sesiapa yang menipu bukannya daripada golonganku. Sebab itulah dalam berniaga ni, perkara yang paling penting dalam berniaga adalah jujur. Kita jangan sorokkan benda tersebut. Kita jangan helah dalam perniagaan ni. Tak baik. Kadang-kadang saya tegur juga geng-geng yang buat umrah ni. Kata dalam brosur daripada hotel ke masjid 600 meter. Sepatutnya disebutkan daripada masjid ke dataran masjid, bukan masjid, 600 meter. Daripada masjid ke Kaabah, sebenarnya bukan 600 meter, sebenarnya boleh mencapai 1 kilometer. Ini realiti tak disebut langsung pun. Naya jemaah tu kata 600 meter, tiba-tiba sampai ke Masjidil Haram, macam mana boleh jadi 1 kilometer? Kalau dalam peak hour tu, daripada masjid ke dataran masjid memang 600 meter. Daripada dataran masjid tu, nak pergi ke tempat sembahyang tu, boleh mencapai 600 meter lagi. Sepatutnya jangan disorokkan benda tersebut. Naya jemaah nanti. Katanya, tak jauh pun 600 meter ni. Dalam 10 minitnya. Iyalah 10 minit. 10 minit daripada masjid ke dataran masjid. Bukannya ke tempat sembahyang. Ni kadang-kadang saya geram tengok orang yang buat umrah ni. Kadang-kadang nak sorokkan satu benda ni. Naya jemaah. Memanglah ke masjid, ke dataran masjid 10 meter. Ke tempat sembahyang berapa meter lagi, berapa minit lagi. Jangan kita sorokkan benda tersebut. Kalau kata jauh, cakap jauh. Kalau kata dekat, kata dekat. Kalau kata menyusahkan, kata menyusahkan. Kadang-kadang kesian orang tua yang pergi umrah. Ya, kata 600 meter. Memanglah 600 meter. 600 meter ke dataran masjid. Bukannya ke tempat sembahyang. Kalau kita buat berniaga, jangan soroklah benda-benda ni. Ya, khabar terus terang. 600 meter.
Memang 600 meter ke dataran masjid. Sebabnya saya dulu masa pergi haji dulu, ni pengalaman dah. Pengalaman masa pergi haji. Memang daripada masjid ke hotel 600 meter. Tapi bila kita sampai ke dataran masjid tu, takkan dah kita nak sembahyang kat dataran masjid. Kita nak masuk ke masjid. Daripada dataran masjid tu nak pergi ke tempat sembahyang lagi 600 meter. Yang ni yang tak disebutkan oleh pakej umrah pada hari ini. Memang dikatakan 50 meter. 50 meter ke dataran masjid. Sebenarnya hakikatnya 650 meter ke tempat sembahyang. Kalau boleh kita ni berniaga, jangan sorokkan benda-benda ni. Jangan kita panggil, orang putih panggil, jangan sugar coating. Jangan benda tu nampak buruk, kita sugar coatingkan je jadi baik. Kalau taik cicak tu dicat jadi kuaci, dia takkan jadi kuaci. Dia tetap akan jadi taik cicak. Kalau kita buat pakej umrah, jangan kita sorokkan fakta-fakta yang tersebut. Naya jemaah ni.